Okay, Fatah, aku nak tanya kau lah kan. Yo. Sebab kau banyak buat fitness challenge, macam-macam benda yang dahsyat-dahsyat lah dia punya aktiviti kan. Pelik-pelik kan ni? Pelik-pelik kan. Cuma aku nak tanya kat kau lah. Untuk pergerakan-pergerakan yang dalam fitness challenge ni, dalam contoh lah kita sebut je lah, geng-geng crossfit punya exercise, strongman punya exercise, pergerakan-pergerakan yang diorang buat ni menjana kepada pembinaan otot ataupun tidak? Dia akan buat sekali pembinaan otot, tapi otot tu akan dibina berdasarkan apa yang kita buat. So contoh kalau kita buat deadlift, otot kita akan membesar dan kuat untuk deadlift tu. So kalau macam bodybuilding, kita buat bicep, dan kita akan, untuk bicep lah, kita buat bicep curl kan. Tapi kalau untuk functional, contoh kita buat thruster, Betul. So otot yang akan dibina, otot untuk pergerakan tu. Otot yang akan kuat pun otot yang untuk pergerakan tu juga. Jadi functional punya. Kalau pergerakan. orang tu nak fokus kepada pembinaan otot, adakah bagus dia buat benda-benda tu ataupun better dia go for traditional punya training ke? Kalau semata-mata nak looks kan, untuk betul-betul nak bodybuilding, then better go for bodybuilding lah. So kalau macam untuk functional, untuk kita bersukan ke apa kan, untuk performance, then kita buat pergerakan yang pelik-pelik ni. Aku faham. Dia macam tu. Jadi siapa yang nak functional muscle, functional training tu benda yang penting lah. Betul. Tapi kalau sekadar go for looks, buat traditional training pun dah memadai. Contoh dia, kalau kita nak pergi fitness challenge, kita nak pergi event-event fitness, tapi kita buat bodybuilding. Kejap lagi kita nak walking lunges 100 meter, tak larat. Tak boleh. Sebab kita walking lunges pun bila bodybuilding, sekejap je, dalam 10-20 step sahaja. Tapi ni tiba-tiba kena sampai 100 meter. So kaki tu endurance tak ada. Mantap guys. So korang yang mana yang nakkan lagi banyak tips daripada Coach Fatah Jaafar, jangan lupa untuk follow guys.